Finally, Ion Bank dah keluarkan mereka punya Personal Financing AI, yang mana dia adalah patuh syariah, boleh membuat financing daripada RM1,000 hingga ke RM10,000, and then tempoh bayar fleksibel. Korang nak bayar awal boleh, ataupun korang boleh set up sendiri nak bayar 3 bulan hingga ke 24 bulan. Korang sendiri yang tetapkan monthly paymentnya. Dan yang paling best, duit akan terus masuk ke dalam korang punya account Ion Bank. So korang boleh bayar lah, transfer ke, pakai QR code ke, pakai kad debit ke, semua boleh. Duit tu memang dah jadi macam duit biasa. Jadi untuk apply, make sure korang layak dulu. So siapa yang layak? First kali, umur korang mestilah 18 tahun hingga ke 55 tahun. So muda sangat tak boleh, tua sangat pun tidak boleh menggunakan Personal Financing AI ni. And then yang kedua ni dia sakit sikit lah, yang mana gaji minimum untuk korang guna Personal Financing AI ni ialah RM3,000 sebulan diperlukan. So kalau korang daripada RM3,000 gaji ni, korang terpaksalah cuba tempat lain. And then yang paling best, tak kisah korang ni pekerja tetap ataupun korang ni gig worker, yang mana kerja commission earner lah kan, pun boleh apply. Dan Daud sendiri dah cuba sebagai commission earner, asalkan ada SSM boleh dapatlah, memang berjaya apply. Korang kena tengok video ni sampai habis. Jadi macam mana nak apply, sangat-sangat mudah guys. So first kali korang ambil phone korang, and then korang buka punya App Store, and then search lah Ion Bank yang colour pink tu, yang comel ni kan. And sebab download, korang masukkan email ataupun detail korang, and then ada satu bahagian ni korang kena masukkan kod Daud sini supaya korang boleh dapat RM5, yang mana dia akan bagi dalam bentuk Ion Point, tapi korang boleh convert menjadi ringgit lah. So berdasarkan event sekarang, korang boleh dapat RM5. Which is siapa nak bagi duit free RM5? Sangat rugi. Anda kata korang daftar kosong saja, daftar guna kod ni, and then korang akan transfer lah RM20 untuk activate account Ion Bank korang, and then isi saja semua detail yang diperlukan. Account korang akan siap dalam masa secepat mungkin. Now kita tengok pula macam mana nak apply financing AI ni. Sekarang ni kita nak cuba macam mana nak guna Ion Bank New Financing ni. Jadi sebelum ni dah ada lama dah financing kat bawah ni, tapi dia tak available, dan sekarang dah ada. Jadi jom kita explore Personal Financing AI anytime anywhere, which is betul lah, bila-bila masa je korang perlukan duit, terdapat Ion Bank Financing AI untuk bantu korang. Itu dia syariah compliant. Jadi dia cakap kat sini, Personal Financing AI ini syariah compliant, flexible installment, mana terpulang kepada kita nak bayar kejap ke, nak bayar lama ke, kita yang decide. And then nak apply pun berapa minit saja, dan paling best, duit akan terus masuk ke dalam kita punya Ion Bank, dan kita boleh spend lah suka hati kita. Jadi kita katakan let's get started. Jadi dibagi tahu kat sini, umur kena 18 tahun ke atas, kena duduk Malaysia, and then minimum gaji adalah RM3,000, which is tinggi lah sebenarnya minimum RM3,000 ni, sebab median maknanya kurang daripada 50% gaji hanya RM2,600. So memang ini memang dia target orang yang M50 ke atas lah. Jadi kat sini tak kisah korang kerja tetap ataupun kerja gig worker pun boleh, self-employed pun boleh. Jadi dah akan tekan tanda tik sini, and then dah akan tekan apply now. Oh, dia terus bagi nak pinjam berapa ni, dia tulis maximum amount you can finance is RM10,000, RM10,000. So dah macam wow, dahsyat. Tapi tak apa, kita nak try RM1,000 saja. Jadi kat sini ada dua rate, saya pun tak pasti apa beza di antara dua rate ni sebenarnya. Tapi yang ni pastinya ni ada efektif, yang ni memang flat rate. So kalau dah pinjam RM1,000, dah kena bayar balik RM1,017. So setiap bulan dia tulis kat sini dah kena bayar RM339 dengan ada wakalah fee lah, iaitu sebanyak RM1. Jadi anda kata bersetuju, tekan saja continue. Okay, now kita kena masukkan detail kita, apakah purpose kita punya financing. So kita boleh pilih dekat sini. Ni korang jujur lah, korang nak improve rumah korang ke, nak kahwin ke, ataupun nak raya. So dah akan pilih family fund, nak bagi duit raya, macam tu lah. And then residential ownership status, maknanya korang ada rumah ke apa ke, and then rumah tu korang sewa ataupun korang owner, ataupun rumah parent ataupun adik-beradik. Tulis je, jujur je. And then masukkan detail office korang dekat sini, and then masukkan korang punya office email, nombor telefon office, and then bila tarikh korang join company, and then masukkan address office korang, postcode, ni semualah. And then masukkan juga non-bank debt obligation, mana hutang yang bukan selain bank lah. Mana ada hutang kuku ke, hutang escalator ke, hutang apa-apa yang later-later tu, semua masuk kat sini. Now korang just double confirm balik, check balik semua adakah betul, and anda kata betul, tekan continue di bawah ini. And then now kita kena upload detail. So macam Daud dah pilih sebagai commission earner ataupun bekerja sendiri, sell commission semua. So Daud kena upload 6 bulan bank punya statement. Dan anda kata kalau korang bekerja tetap pula, korang kena upload K2SP punya statement 6 bulan yang paling latest. Lebih kurang sama lah. So now kita akan tekan kat sini upload, and then just select saja yang korang dah download tadi dekat bank statement korang. Okay, so Daud dah berjaya upload semua bulan, and then tekan continue. So inilah yang Daud akan kena. Daud hanya dapat 999 saja, tak dapat RM1,000, tapi tak apalah. So kita akan tekan submit application. Your application has been successfully submitted. Thank you, and we will notify you the outcome shortly. So kita tak tahulah financing kita ni apa cerita. Tengok ni, check status, dia tengah proses. So tunggu sajalah. Sekarang 6:42, kita tengok adakah berapa minit ataupun berhari-hari. Itu yang kita nak tengok dalam review kali ni. A few moments later. Okay guys, so memang sangat-sangat laju. Dalam masa 1 minit saja, 6:43 tadi, dia turun kita check status kita, dan dia tulis yay.
Your application has been approved. So itulah dia. Kita kena double check balik. Betul ke ni nak accept? So kita akan accept. Okay, dia akan you will receive a notification once the fund have been credited to your account. Kita tengok go to financing. Wow. Dan duit dah masuk guys. Duit dah masuk dan kita dah ada hutang lah RM1,017. Tekan home kat sini. Kita check duit kita. Betul dah masuk guys. Dan kita tekan view history. Wah, personal financing So memang terbaik. So far dah rasa kan dalam banyak digital financing macam S-Loan ke apa Big Pay Loan ke, Ion Bank ni lah yang paling laju sekali, paling senang sekali dan tak banyak cekadak lah. Jadi now kita nak cuba bayar balik. Boleh tak kita nak bayar awal? So kita tekan financing di sini, kita tekan balik loan yang kita buat tadi dan kita boleh pilih untuk early settlement kat bawah ini. Andai kata kita buat early settlement, kita akan entitled to IBRA ataupun rebate. Basically kita bayar awal, tak perlulah bayar profit kan. So saya kena bayar RM1,008. So profit fruit up to 7 hari bulan 4. So dia dah advance sebulan punya, dia terus kira lah. Okay, jadi dah akan tekan saja pay now, tekan confirm dan payment successful. Congratulations, your financing has been fully settled. Loan kita dah habis guys dan dah hilang. Memang terbaik. Nak duit masuk senang, nak keluar pun senang. Tapi korang hati-hati, once korang dah buat, korang dah tak boleh nampak ni. Okay, jadi cakap saya, we are unable to offer you this product at the moment. Maknanya yelah kan dia baru bagi and then dia nak buat balik, so tak boleh. So korang kena alert benda tu. Jangan saya saja try. Kalau nak try tu make sure betul-betul yang amount yang korang nak saja. So dah macam buat review untuk korang, tak apalah, dah tahu tak boleh gunakan. Tapi kalau korang pisang lah, nanti dah start dah tak boleh guna balik. Jadi kan dah masuk ke Ion Bank ni sebab apa? Dia ada saving pot di mana apabila kita letak duit dalam tabung saving pot ni, kita dapat 3% per annum return yang mana dibayar setiap bulan. Jom kita check. Ini adalah transaction history untuk Daw punya tabung ni, ada sekitar 36k dan pada setiap hujung bulan Daw dapatlah dividen. Pada bulan lepas 28 Februari Daw dapat RM95 secara percuma dan pada bulan 1 Daw dapat RM127 dan pada bulan 12 lepas Daw dapat RM127. 100 lebih campur dengan 95. So kalau kita cadah RM300 lebih lah dapat daripada Ion Bank ni dengan parking lah duit dalam ni. So guys, kalau korang berminat nak guna Ion Bank ni, make sure korang daftar Ion guna kod ini supaya korang dapatlah free reward RM5 dalam bentuk Ion Point yang mana kena convert lah menjadi ringgit tapi dapat sekitar RM5 selagi event tu masih ada. Once event dah habis, maybe korang tak dapat lah. So korang kena daftar lah Ion Bank cepat-cepat, claim reward dulu. Nak guna financing ke, nak guna saving point ke, kemudian pun tak apa. Jadi in future dah akan cubalah buat video tentang GS Bank Flexi Credit. Kalau boleh korang komen lah, saya nak GS Bank Flexi Credit punya video di bawah. Dah akan cuba buat video untuk korang. Dan kalau korang tak berjaya di Ion Bank, di GS Bank, korang boleh try di Shopee Loan ataupun S-Loan dengan nama yang lebih tepat. Dah telah pun cuba dan berjayalah. Korang boleh tengok video ini untuk ketahui bagaimanakah caranya. So guys, itu saja daripada Daw. Jangan lupa like video ni, komen apa saja yang korang nak, share pendapat korang dan subscribe Daw untuk dapatkan lagi banyak video-video yang menarik macam ni. So guys, itu daripada Daw. Jumpa lagi pada video yang seterusnya. Ciao.